Kalau travel ke Lombok untuk ke Gili Trawangan, better ambil day trip ataupun stay sana lagi best. Aku akan sharekan pengalaman aku stay dekat Gili Trawangan 4 hari 3 malam. Jujur aku cakap, Gili Trawangan ni adalah pulau yang murah dan affordable yang pernah aku pergi. Untuk hotel korang boleh dapat bawah 100 satu malam. Makan pun murah dekat sini. Yang buat best dekat sini, vibe dia lain macam. Tak ada pulau yang aku boleh samakan kalau korang stay dekat sini. Memang sesuai untuk honeymoon ataupun korang nak chill-chill dengan kawan-kawan. Untuk aktiviti dekat Gili Trawangan, kita orang ada sewa private boat dengan explore Lombok untuk buat aktiviti snorkeling daripada pagi sampai petang. Dia bawa kita orang pergi dekat beberapa spot famous dekat Lombok, antaranya underwater sculpture. Dekat sini tak berapa dalam, lebih kurang 5 meter, tapi korang kena datang awal, kalau tak memang ramai orang dekat sini. Next kita orang pergi dekat replika Vespa dengan basikal dalam air. Untuk spot-spot yang kita orang pergi ni kira tanda landmark yang kita dah sampai Lombok. Lepas tu kita orang rehat lunch dekat Gili Manor. Lepas makan kita orang pergi dekat Bounty Rack. Dekat sini ada kapal karam masa Perang Dunia Kedua, tapi agak dalam jugalah, sekitar 10 meter untuk sampai kat kapal tu. So kita orang ada juga snorkeling, pergi tengok coral dengan penyu, tapi benda ni dah biasa dekat Malaysia. Sekejap sebelum aku teruskan, korang pernah dengar tak pasal Grab for Family? Contoh korang memang ada rutin mingguan selalu hantar mak korang pergi mana-mana, walaupun korang tengah travel, korang still boleh uruskan. Dengan Grab for Family korang boleh bookingkan Grab untuk mak korang, track perjalanan dan buat payment sekali. So mudah, travel tenang dengan Grab for Family. Kita sambung balik cerita Gili Trawangan. Untuk pengetahuan korang, pulau Gili Trawangan ni tak besar pun, satu pusingan lebih kurang 7 km. So korang boleh sewa basikal untuk pusing satu pulau ni. Harga sewa basikal RM50,000 sehari. Lagi satu, sunset dekat sini cantik sebenarnya, tapi masa aku datang langit gelap je, awan tebal. So tak ada rezeki. Lagi satu aktiviti yang best dekat sini, korang boleh buat horse riding. Kalau korang memang pandai bawa kuda, korang boleh bawa sendiri. Jadi pendapat aku, kalau korang ada lebih masa dekat Lombok, korang stay lah dekat Gili Trawangan, sebab memang berbaloi dan banyak benda korang boleh explore. Tapi kalau masa korang singkat, day trip dah cukup dah untuk dapat vibe dekat Gili Trawangan. So macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni kalau korang ada plan nak pergi Lombok. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.